Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Nama diberi Ainur Hajar Solehah binti Muhammad Fakri dari Tingkatan 5 Sekolah Menengah Kebangsaan Muazzam Jaya. Izinkan saya memulakan bicara buku saya yang bertajuk ELC. Buku ELC ditulis oleh Budak Tomato yang mempunyai 22 kisah-kisah pendek. Harga buku ELC di Semenanjung Malaysia adalah RM25. Di Sabah dan Sarawak berharga RM28. Buku ini diterbitkan oleh Timah Publication pada 1 Ogos 2015. Buku ini mempunyai 175 halaman. Budak Tomato seorang penulis yang identitinya dirahsiakan dan lebih dikenali dengan nama pendek tersebut. Beliau juga dikenali dengan panggilan Mato, singkatan daripada Budak Tomato. ELC merupakan buku pertama yang diterbitkan oleh Budak Tomato. ELC ialah buku anekdot karya Budak Tomato yang pada asalnya merupakan seorang blogger. Buku ini mengumpulkan catatan pribadi penulis yang mencerminkan berbagai berbagai pengalaman hidup dan pandangan beliau. Ia terdiri daripada kisah-kisah pendek dengan jalan cerita yang berbeza tanpa ada kaitan antara satu sama lain, menyerupai sebuah diari yang diterbitkan. Dalam bentuk ini, penulis berkongsi berbagai pengalaman hidupnya, termasuklah kisah persahabatan antara watak-watak seperti Chad dan Kaiden. Juga puisi dan monolog yang mencerminkan perasaan penulis tentang pelbagai isu kehidupan yang berlaku dalam kehidupan seharian kita. Gaya penulisan Budak Tomato santai dan jujur menjadikan buku ini mudah dihayati oleh pembaca, walaupun ada yang mungkin merasakan bahawa isi kandungan lebih menekankan perasaan pribadi penulis berbanding nasihat atau pengajaran yang jelas. ELC juga menghimpunkan koleksi artikel dan cerpen yang direka sendiri oleh Budak Tomato. Dalam buku ELC karya Budak Tomato terdapat beberapa babak yang mendapat perhatian dan digemari oleh pembaca. Antaranya kisah persahabatan Chad dan Kaiden. Kisah ini menggambarkan nilai persahabatan sejati antara dua watak utama. Chad dan Kaiden melalui pengalaman suka dan duka bersama. Mereka menunjukkan erti sebenar persahabatan yang tulus dan ikhlas. Kisah ini berjaya menyentuh perasaan pembaca sehingga ada yang mengakui menitiskan air mata ketika membacanya. Hubungan persahabatan antara Chad dan Kaiden digambarkan sebagai ikatan yang sangat erat dan murni yang dibina atas dasar keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Kaiden yang sentiasa bersikap positif dalam kehidupannya menjadi sahabat setia kepada Chad. Chad dan Kaiden mula berkenalan tersebar dalam 5 bahagian yang bermula dengan tajuk A Jar of Honey, diikuti oleh Hermione, Rindu, Chad dan Just Something. Dalam bahagian Hermione, persahabatan mereka diuji dengan cabaran yang mendalam, di mana Kaiden sanggup mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan Chad. Tindakan Kaiden ini mencerminkan persahabatan sejati yang jarang dijumpai di mana seorang sahabat rela berkorban demi kesejahteraan sahabatnya. Secara keseluruhan, hubungan antara Chad dan Kaiden dalam ELC menggambarkan persahabatan yang tulus dan ikhlas, dibina atas dasar keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Meskipun perincian mengenai bagaimana mereka mula berkenalan tidak dinyatakan secara eksplisit, kisah mereka tetap memberikan inspirasi tentang erti persahabatan sejati. Kesimpulannya, buku ini dapat memberikan inspirasi tentang erti persahabatan sejati. Buku
buku ini juga sesuai kepada pembaca yang mencari bacaan ringan yang mencerminkan pengalaman hidup seseorang itu. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.